Tiga orang kanan geng Kapten Praba didakwa di Mahkamah Session Sepang kerana menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Tertuduh yang berada dalam senarai penjenayah dikehendaki ditahan pihak berkuasa India di lapangan terbang Mumbai Ahad lalu. Sebelum dihadapkan ke mahkamah, kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pagi tadi. Mereka ditahan di Mumbai selepas diusir dari United Kingdom kerana memiliki status penjenayah berprofil tinggi. Selepas proses dokumentasi selesai, suspek dibawa ke Mahkamah Sepang dengan kawalan ketat polis pada jam 2.36 petang. Mengikut pertuduhan, Navindran Raj Kumarasan, 38 tahun, Pratif Kumar Selvaraj dan Sri Daran Subramaniam, masing-masing 30 tahun, didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Kapten Praba. Kesalahan didakwa dilakukan di Kampung Sungai Jarum, Kuala Langat pada Disember 2023 sehingga 11 September 2025. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan Akta 574. Tiada ikat jamin dibenarkan kerana mereka ditahan di bawah SOSMA. Hakim Ahmad Fuad Osman membenarkan kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Dato' M. Kumar mengesahkan tertuduh ditahan dalam operasi Jack Sparrow. Tangkapan dibuat dengan kerjasama dan bantuan pihak berkuasa tempatan di Mumbai sebelum dibawa pulang ke Malaysia hari ini. Dalam Ops Jack Sparrow dilancarkan Bukit Aman September tahun lalu, 17 ahli kumpulan kongsi gelap itu ditahan kerana terlibat pelbagai jenayah kekerasan termasuk pembunuhan, serangan menggunakan senjata berbahaya dan samun berkumpulan. Sementara itu, ketiga-tiga suspek dipercayai meluluskan diri menggunakan pasport palsu. Kemungkinan besar mereka keluar menggunakan jalan-jalan tikus mungkin ada, dan sekiranya pihak PDRM setelah siasatan mereka sempurna mendedahkan bahawa adanya salah guna di mana-mana juga pintu masuk negara, saya memang tak teragak langsung untuk mengambil tindakan disiplin maupun undang-undang ke atas mana-mana pegawai yang terlibat. Di Melaka, seorang pegawai kanan tentera direman 6 hari selepas disyaki meminta dan menerima rasuah RM150,000 2 tahun lalu. Suapan berkait kerja perbekalan bahan mentah bagi penyelenggaraan stor di sebuah kem di negeri itu. Perintah reman ke atas suspek sehingga 2 Februari dibenarkan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Sumber berkata lelaki itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Melaka semalam. Dia sebagai pegawai pemerintah di kem berkenaan dipercayai menerima wang tunai daripada 5 syarikat yang memperoleh kerja pembekalan. Pengarah SPRM Negeri, Datuk Adi Supian Syafi'i mengesahkan penangkapan itu. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Siasatan rasuah projek Tentera Laut Diraja Malaysia membawa kepada 5 individu diremam. Ia berkaitan pelantikan syarikat kroni seorang pegawai kanan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Ezrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Seorang individu direman 3 hari bermula hari ini sehingga Jumaat. 4 lagi direman 3 hari bermula semalam sehingga esok. Menurut sumber, mereka adalah pengarah syarikat, pengurus serta pemilik syarikat yang dipercayai ada hubung kait dengan syarikat kroni seorang pegawai kanan TLDM yang mendapat kerja perolehan di Lumut. Pengarah kanan bahagian perisikan SPRM, Datuk Saiful Izrael Arifin mengesahkan penahanan itu. 2 lelaki disyaki menyamar pegawai imigresen dalam kejadian samun berkumpulan dihadapkan ke Mahkamah Session Batu Pulau Pinang. Mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Azli Ismadi Mat Saad dan P. Sanjay Kumar didakwa bersama-sama 4 lagi individu yang masih bebas melakukan rompakan berkumpulan bersenjata pisau terhadap Muhammad Rashid Bosi Rahmat. Mereka kemudian melarikan seutas rantai emas, sebuah telefon bimbit dan wang tunai RM3,000 milik mangsa. Kejadian berlaku di sebuah rumah di Ladang Chip Jo, Bukit Tengah jam 10.30 pagi 13 Januari lalu. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM10,000. 26 Februari depan sebutan semula kes. Peruntukan sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA tahun ini melonjak kepada RM15 bilion berbanding RM8 bilion pada 2025. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chen Tong, peningkatan hampir sekali ganda ini menunjukkan sokongan kerajaan kepada golongan berpendapatan rendah. Kerajaan akan sentiasa meneliti syarat untuk menjadi rakan niaga SARA dari semasa ke semasa bagi memastikan
kedai runcit, tempatan dan peniaga kecil turut terlibat secara langsung. Sehingga kini lebih 10,000 premis di seluruh negara berdaftar sebagai rakan niaga SARA meliputi kedai runcit, pasar mini dan pasar raya. Langkah itu memperluas akses penerima bantuan khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Kerajaan juga komited untuk menambah bilangan premis rakan niaga bagi menyokong kelangsungan peniaga kecil tempatan. Pemilik atau pengguna kenderaan asing yang membeli petrol bersubsidi RON 95 akan dikenakan tindakan undang-undang bermula 1 April depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata buat masa ini tindakan hanya boleh diambil ke atas pengusaha stesen minyak. Katanya pihak kementerian sedang mengadakan sesi libat urus dengan pemegang taruh mengenai peraturan baru itu. Peraturan baru yang sedang kita rangka ini di bawah Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan ini, larangan itu akan bukan hanya melibatkan penjualan tetapi juga pembelian. Maksudnya mereka yang membeli, pemilik ataupun pemandu yang menggunakan kenderaan pendaftaran asing juga boleh dikenakan tindakan. Penguatkuasaan subsidi RON 95 turut melibatkan pemeriksaan berkala di stesen minyak serta kawalan pembelian luar tangki dengan larangan penjualan lebih 20 liter tanpa permit khas. Kerajaan juga melaksanakan operasi bersepadu bersama Agensi Keselamatan dan Pemantauan Transaksi melalui penggunaan kad armada. Bagi Sabah, bilangan kes berkaitan RON 95 meningkat kepada 34 tahun lalu berbanding 13 kes pada 2024 dengan nilai rampasan melonjak kepada hampir RM50,000. Tiada impian yang lebih bermakna buat 5 beranak di Gua Musang, Kelantan selain dapat mendiami rumah yang lebih sempurna. Ia memandangkan mereka sekeluarga kini hanya sekadar mampu berteduh di sebuah kediaman kecil yang uzur. Lebih menyedihkan, rumah itu kini hanya menanti rebah akibat dibadai musim tengkujuh selain semakin mereput di mamah anai-anai. Rumah di Kampung Lepan Jaya ini didiami Nurul Mazlina Muhammad Nur, 32 tahun dan suami Muhammad Sahru Azman, 38 tahun sejak lebih 3 tahun lalu. Premis tanpa bilik dan dapur ini turut menjadi ruang 3 anak mereka berusia 3 minggu, 5 dan 8 tahun berteduh. Berkeluasan 15 meter persegi, ia didirikan di atas tanah sendiri menggunakan zinc serta kayu terpakai yang semakin mereput. Pelbagai permohonan telah dibuat kepada banyak pihak namun tiada sebarang jawapan diperoleh sehingga kini. Belah ni nak reput dah. Jadi tak boleh nak repair pun. Memang ada juga tawa nak repair ke apa. Lepas tu mari daripada hak jabat tu tak boleh nak repair. Dah ni patut rumah sebutir. Jadi tu memang ada beberapa tawa area dah. Cumanya tak ada rezeki daripada orang atas lagi lah. Ujarnya dengan pendapatan suami melakukan kerja kampung, mereka tidak mampu membina rumah yang lebih selesa. Justru mereka berharap ada pihak sudi membina atau memberi sumbangan bahan binaan bagi membaiki kediaman ini.